Circus. Nama aku Kane. Aku pergi minggir ke tempat dan aku akan tunjuk benda yang best-best. Akan awak tengok. Betul ke Baba? Betul ke? Aku dah tak sabar nak tengok yang best-best. Jangan lama basa-basi. Mari kita mulakan show. Gengar Zuber Kigatu Rekata Jets Kafmo Uhu Day after day after day after day after Another more in the sun Again another. Aku kat mana ni? Hah? Ada pintu ku. Aduh. Bak pula. Iya, betul. Kane, ada NPC baru ni. Mungkin tolong budak. Mungkin lama-lama nanti jadi bangkai. Aku tak tahu tengok bangkai. Alamak, ada NPC baru masuk dalam sirkus ni. Macam mana aku nak buka ni? Bukalah, nak gatal sangat nak buka tu. Apa yang terjadi? Tadi aku pakai VR. Lepas tu aku ada kat sini. Siapa awak semua ni? Bagi tahu nama. Awak cuba relate dulu. Awak kan yang baru kat sini. Kita kena... What? Aduh. Tak boleh kawanku. Kat dunia ni tak boleh mencarut. Sebab mencarut itu dosa. Dan awak kawan saya. Dan jangan macam-macam. Tak percaya ke? Cuba dulu. Oh my god. Macam ada bunyi kentut lah, bunyi tumbuk lah, bunyi apalah. Memanglah pertama kali kita macam tu. Kita pernah berangkat dekat sini. Selamanya. Diam Jess. Tapi dia betul. Ini badan baru dan rumah baru. Rumah baru? Apa kau kata? Korang jangan bully dia. Kita dah lama kat sini. Tengok, paling lama tinggal. Siapa panggil aku tadi? Ini akan sangat menyorokkan. Wait. Aku dah tahu dah. Ini mimpi kan? Aku kan ingat sampai aku dah bangun tadi kan? Mimpi kepala otak kau. Dia rosakkan topi aku. Mimpi. Jess kenal dia baru tahu. Awak jom kita ke Nusantara. Inilah luar sirkus. Dan ini ada... Kejap aku fikir. Okey, inilah. Ada lagi. Inilah the grounds. Kat sini ada pantai dan ada permainan. Ada mall, ada sun. Semua boleh tinggal. Kamu akan selesa. Aku tak boleh cakap lagi lah. Inilah tempat yang ni. Nama dia The Void. Tapi seseorang tak boleh pergi kat sini. Nanti akan jadi mimpi buruk. Dan kita akan kembali dari sini. Dan mata aku sebenarnya banyak. Tengok kamu. Hello King, I love you. Jangan masuk lagi. Masuk balik. Masuk. Jangan minum air lagi. Nanti dah muntah dah. Hey King, aku akan bersihkan. Atau halusinasi. Mari saya jelaskan. Digital hallucination. Digital hallucination ni selamanya pintu keluar. Digital hallucination. Aku lupa sesuatu begini.
satu ni. Siapa nama saya? Nama saya aku lupa nama aku apa. Tak apa. Aku boleh bagi nama kamu kat sini. Okey. Aku panggil kejap Alek aku suka tu. Siapa nama aku? Tak apa, Badut Comel. Aku akan berikan nama awak. Okey, ini dia. Apa benda? Mari tengok. Boleh ke XDDC? Okey, boleh. Boleh ke Pony? Bolehlah. Sesuai lah. Jax, kita ada member baru. Nama dia Pony. Dan inilah member baru kita. Kamu, apakah kamu apa? Kau nak makan kek? Wah, itu kek Pony lah. Tapi tempat ni selesa tak? Ni digital stickers ni sangat selesa. Dan inilah masalah tak selesa pun. Saja je kau cakap. Zubat jangan marah. Adik-adik jangan marah dan juga ketua. Pertualangan hari ini tangkap Lego tak ada otak. Okey, ini Lego tak ada otak tu. Dia suka je ambil barang orang. Ini rupa Lego. Tengok tu, dia tak ada otak. Dia ambil semua barang. Dah lah tak guna. Aku rasa dia nak bagi kat tuan dia, bagi tuan dia makan. Dan korang kena tangkap. Okey, tujuan kita apa? Okey, tujuan kita untuk pergi beli Kaufmo. Kaufmo tu pun sama macam kau badut. Tapi dia tak pernah keluar dari bilik. Dia memang bang. Woi, tolong aku. Alah, jangan peduli dekat dia. Okey, kita akan buat sesuatu. Aku nak bagi rezeki. Korang tunggu sini kejap. Lego tu ambil bandar aku. Kira nak jumpa Kaufmo tak dengan kami? Tak. Tadi kau cakap apa yang aku tak faham? Kau cakap alien ke apa? Kau cakap apa? Mungkin Israel yang kalah kot. Aku rasa ni mimpi, bukanlah. Tentunya betul lah mimpi. Alah, aku rasa mimpi lah. Tadi aku dia masih anggap ini mimpi. Kenapa awak pandang saya macam tu? Aku cuma bahagia sebab Israel dah kalah sekarang. Dasar Lego tak ada otak. Okey, patung buruk ni aku dan badut ni pergi jumpa Kaufmo. Kalau nangis ni dan catur ni pergi tolong Zubat. Kau pasti ke dia orang ni nak tolong Zubat? Yakin lah. Dia orang berdua ni tak ada otak macam Zubat. Jomlah, tanpa basa-basi, jom kita jalan. Macam mana aku nak sambungkan topeng aku semula? Kita kejut saja. Kat sini dia tempat kita orang tidur. Yang gambar XX tu, itu dia dari hitam. Lepas tu nanti akan keluarlah gambar kau. Tu dia gambar kau. Tapi aku tak yakin betul. Nanti kalau betul, nanti mak aku marah. Sebab kan nanti kita balik slipper. Nanti aku tak basah-basah tu. Aku lagi lah. Macam mana aku cara masuk dalam ni? Sebab mak aku, dia bun-bun aku. Tapi nanti kalau aku hidup lagi, mak aku tak bagi aku balik. Mak aku bagi slipper kat aku. Banyak slipper kat muka aku dah. Mak aku. Okey, sama-sama
nak jumpa badut ni. Okey, mari kita tekan loceng. Kalau tak ada, kita tekan satu. Pepong ni, kamu ni tak pernah pun keluar dari bilik ni. Mesti bakal aku. Habis lah. Buat sahur. Apa tadi? Kita kena buat apa tadi? Alah, kita nak kena jumpa kamu. Mungkin dia masih berak kot. Atau tak apa, tak payah tunggu. Aku ada kunci ni. Jess, kau dapat kunci tu dari mana? Kau mau ke siapa kunci ni? Ken bagilah. Kau tu jealous lah tu. Aku anak emas, kau anak buruk. Jess, apa yang kau buat ni? Apa? Sabarlah. Apa? Baik korang berdua, aku nak telepon ni. Kamu ekstraktik. Kamu kenapa kau ekstrak itu? Itulah tandanya dia X. Tapi tak ada X ni. Kalau ada X ni masuk bawah tanah. Kamu jangan macam ni. Aku tak buat salah pun. Janganlah buat macam ni. Janganlah buat kamu janganlah. Kami tak salah pun. Pong ni tolong aku. Aku tengah ni. Baik kau tolong aku. Maaf, kita aku tak boleh tolong. Tengah aku glitch juga. Mungkin ada Zuber kot dalam lubang ni. Aku rasa Zuber tak ada kot dalam ni. Tengoklah dulu kalau ada Zuber kita tolonglah. Zap. Aku jumpa lubang ni, mungkin ada Zuber ke sebelah ni. Aku pun tak tahu, tapi Kinder kata kena tengok dulu. Oh tak apa, ini caranya untuk korang turun dalam ni. Macam mana? Benda ni akan aku turunkan. Oi. Yes. Lagi. Ini ke tuan yang Ken maksud? Mungkin kot, aku rasa. Regata, awak kat mana? Regata? Regata. Maaflah, aku tak boleh tolong. Sebab kau yang tengah aku. Tengok tengah aku. Glitch juga. Aku memang tak boleh tolong. Tak apa. Itu bukan urusan aku. Nanti kau akan cari Ken. Okey, Ken kat mana? Aku pun tak tahu. Yang penting kau cari kat mana-mana je. Okey, aku cari kat mana-mana. Okey, kau tunggu sini.
Dan nanti kalau tak ada, aku cari kat tempat lain ya. Bye-bye. Jangan lupa datang balik. Kalau tak, aku Orang kata jangan bawa masuk aku dah sakit ni. Dah jatuh. Hello, Kane. Aku di tangan darah getah kena ekstraktif. Aduh, sakit muka aku. Apa tu? Cepatlah Lego kecil. Aku dah lapar ni. Mana lagi? Gemuk lah kau ni. Ha, gemuk. Ah, gemuk. Ha, gemuk. Apa? Awak kata saya gemuk? Aku akan balas dendam. Saya unik tahu. Awak memang unik. Cuba cakap kat dia orang ni. Berapa? Ada Zubel lah. Hai Zubel. Tolong aku bego. Kak Samad, gua gak mau bantuin deh. Ya hai. Yes. Kacau. Apa kau cakap ni dasar bacot? Kena makan. Oh? Aduh, mana kek ni? Haish. Cantik juga aku ni ya. Menurut kat sini lah. Mungkin dia tak tahu. Weh, monyet. Banyak monyet ni. Jangan sampai nampak. Oh ya Allah, mana Ken? Saya ni ada dua mulut tahu. Awak ni jangan macam-macam dengan aku. Tengok ni, saya ada banyak mata tahu. Warna bibir saya warna biru. Kulit saya warna merah dengan kuning. Apa? Saya bising? Suara saya ni kuat tahu. Kuat ke tak kuat ke? Zubel, Alhamdulillah kau selamat. Ada cedera apa-apa ke apa? Aku tak cedera apa-apa pun. Siapa ekstraktif? Mungkin kau semua kau ekstraktif. Kau semua ekstraktif? Cepat dari sini sebelum kau semua serang kita. Tu ada eskalator. Oh, sebab ada eskalator. Kasih kau. Woi, mana pom ni dengan regata? Ke kau makan di...
Yang suara eskalator tak dengar. Hai. Bubble, kau ni sangatlah jinak. Kau jinak. Alert trading. Ada seseorang masuk kafoi. Aku kena cepat-cepat. Kat sini kamu. Apa yang dah terjadi ni? Ha? Kan, kau semua abstrakting. Apa kau semua abstrakting? Kenapa kau harus semua tak cakap kat aku? Dan kamu ke bawah sini. Dah bagi aku kat badan aku. By the way, terima kasih King. Sama-sama Zubet. Dengar ni aku nyanyi. Hello, bedo bagis katato ke patu te copa shuka tu pa te ko da ko te ko. Awak semua dah lapar ke? Saya pun dah lapar tadi. Dan inilah chef kita. Baba suka makan. Chef, Baba aku dah lapar ni. Aku pun lapar. Kita tengok dulu menu dia apa. Mungkin ada makanan kesukaan kita semua kot. Atau semua makanan yang ada kat bumi. Sedap tak lagu tu? Alah, banyaknya makanan yang ada kat bumi. Bos, sangat banyak. Banyak. Wow, aku nak makanlah satu persatu. Ha.